Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Dr. Muhammad Rizal. Kopi ialah sejenis minuman yang dipercayai ramai baik untuk kesihatan, membantu menyegarkan badan, menjadikan fikiran lebih cerdas dan kadang-kadang orang mengatakan ia boleh membantu melindungi jantung. Namun jika anda sudah berusia lebih 60 tahun, hakikat yang bakal saya kongsikan ini mungkin akan membuatkan anda lebih terkejut. Satu kajian baharu telah mendedahkan bahawa terdapat beberapa jenis kopi yang menyebabkan paras kolesterol jahat melonjak naik sehingga 45 miligram DL hanya dalam masa 4 minggu. Satu jenis lagi lebih berbahaya kerana ia meningkatkan risiko strok dalam kalangan warga emas sehingga 92%. Dan apa yang lebih mengejutkan ialah jenis-jenis kopi ini masih dijual di merata-rata tempat di bawah label baik untuk jantung, sedangkan hampir tiada siapa tahu bahawa hasil sebenarnya mungkin bertentangan sama sekali. Perkara yang lebih membimbangkan ialah terdapat lebih 99% warga emas tidak sedar bahawa mereka sedang meminum jenis kopi yang memudaratkan tubuh setiap pagi. Ia adalah kerosakan yang terkumpul secara beransur-ansur setiap hari tanpa sebarang tanda amaran. Syarikat-syarikat besar masih terus menjualnya, walaupun para penyelidik telah cuba memberi amaran. Dan mungkin anda adalah salah seorang yang telah meminumnya secara tidak sengaja selama bertahun-tahun tanpa menyedarinya. Dalam video ini, saya akan bantu anda kenal pasti 4 jenis kopi yang patut dielakkan sama sekali dan 4 jenis yang benar-benar boleh menyelamatkan nyawa warga emas. Keseluruhan maklumat adalah berdasarkan kajian perubatan, bukan sekadar iklan kosong. Sebelum masuk ke kandungan utama, jika anda merasakan video hari ini bermanfaat, sila type nombor 1 atau sepatah perkataan di ruangan komen. Itu adalah sumber semangat yang paling bermakna buat pasukan kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang suka, langgan saluran kesihatan warga emas dan kongsikan kepada orang yang anda sayangi ya. Kopi berbahaya nombor 4. Kopi segera berperisa. Kopi nombor 4 ini kelihatan tidak berbahaya, tetapi menyimpan bahaya yang ketara. Jenis ini dijual di kebanyakan pasar raya dan diiklankan seolah-olah baik untuk kesihatan. Namun hakikatnya, ia secara beransur-ansur merosakkan buah pinggang anda, terutamanya bagi mereka yang berusia lebih 60 tahun, apabila sistem perkumuhan semakin perlahan dan sukar memproses bahan kimia yang terkumpul. Ramai orang sudah biasa dengan paket kopi yang mempunyai rasa manis, aroma vanila, hazelnut atau mocha yang sering dilabel tanpa gula atau diperkaya dengan vitamin. Tetapi label tersebut tidak memberitahu bahawa ia selalunya mengandungi banyak bahan kimia sintetik yang memudaratkan proses metabolisme, terutamanya pada warga emas. Satu bahan yang membimbangkan ialah propylene glycol, sejenis pelarut yang membantu perisa tiruan tersebar dalam air panas. Bahan ini adalah produk sampingan daripada industri petroleum dan terdapat bukti menunjukkan bahawa jika terkumpul secara berterusan, terutamanya pada warga emas yang fungsi buah pinggangnya menurun, ia boleh menyebabkan pengumpulan toksin dalam tisu. Pada tahun 2022, European Journal of Clinical Nutrition menerbitkan satu kajian yang menunjukkan warga emas yang mengambil kopi paket berperisa setiap hari mempunyai risiko rintangan insulin sehingga 39% lebih tinggi. Keadaan ini adalah permulaan kepada penyakit diabetes jenis 2. Tambahan pula, kopi jenis ini mengandungi lemak trans di bawah nama minyak kelapa sawit terhidrogen, sejenis bahan yang meningkatkan kolesterol jahat, LDL, dan secara senyap merangsang pengumpulan plak lemak pada dinding arteri membawa kepada risiko penyakit jantung. Satu kajian daripada American Journal of Clinical Lipidology yang memantau lebih 1,400 warga emas mendapati mereka yang meminum kopi dengan krima lemak tiruan yang mengandungi lemak trans setiap hari mempunyai risiko penyakit jantung meningkat sehingga 28% dalam masa 5 tahun. Pemanis tiruan seperti sucralose atau acesulfame juga mempunyai kesan negatif kerana ia boleh mengganggu mikrobiota usus, bahagian penting yang mengawal keradangan, penyerapan nutrien dan sistem imun. Jika usus terganggu, kesihatan seluruh tubuh akan menjadi lemah. Bagaimana untuk mengelakkan perkara ini? Cara mudah adalah dengan berhenti menggunakan kopi segera berperisa.
Jika sukakan aroma vanila atau hazelnut, titiskan beberapa titis ekstrak vanila tulen ke dalam kopi hitam yang dibancuh sendiri. Atau taburkan serbuk kayu manis untuk menambah aroma semula jadi. Pilihan ini bukan sahaja selamat dan sihat, malah melindungi buah pinggang, jantung dan gula darah anda daripada kerosakan yang terbentuk secara senyap setiap pagi. Kopi berbahaya nombor 3. Kopi dibancuh dengan krimer bukan tenusu. Benda paling berbahaya dalam secawan kopi kadangkala bukanlah kopi itu sendiri, tetapi serbuk krimer bukan tenusu. Warga emas yang mempunyai masalah penghadaman laktosa sering memilih jenis ini kerana percaya ia lebih baik. Tetapi kebenarannya adalah sebaliknya. Krimer tiruan jenis ini selalunya mengandungi minyak sintetik, bahan pengawet dan bahan pemekat yang sukar dihadam oleh tubuh warga emas setiap hari. Satu ramuan yang membimbangkan ialah titanium dioxide, bahan pemutih yang sering digunakan dalam cat rumah ditambah supaya krimer kelihatan putih dan halus. Bahan ini menyebabkan tekanan oksidatif pada peringkat sel, membawa kepada kerosakan tisu, penuaan pramatang dan melemahkan sistem imun. Satu kajian tahun 2021 dalam Journal of Toxicological Sciences mendapati hanya selepas 4 minggu, tikus yang menggunakan titanium dioxide menunjukkan tanda-tanda keradangan kolon dan kerosakan DNA. Kebanyakan krimer tiruan dihasilkan daripada minyak sayuran terhidrogen yang sangat kaya dengan asid lemak omega 6. Jika diambil terlalu banyak, ia akan menyebabkan ketidakseimbangan sistem imun dan keradangan kronik. Bagi warga emas, keadaan ini boleh menyebabkan kekakuan sendi, bengkak kaki dan penurunan daya ingatan awal. Satu kajian dalam jurnal Aging Cell menunjukkan bahawa warga emas yang mempunyai paras omega 6 yang tinggi dalam darah mempunyai keputusan ujian daya ingatan 31% lebih rendah berbanding orang biasa. Banyak jenis krimer tiruan juga mengandungi gula sintetik seperti sirap jagung dan maltodextrin yang menyebabkan gula darah melonjak naik, mudah menyebabkan keletihan, pening, mengantuk dan kenaikan berat badan tanpa sebab yang jelas. Semuanya hanya berpunca daripada satu sudu serbuk krimer yang kita fikir sikit tak apa. Jadi bagaimana untuk mengelakkannya? Sila berhenti menggunakan krimer-krimer tiruan ini. Jika mahukan rasa lemak berkrim, pilihlah susu segar organik penuh krim atau susu badam tanpa gula yang diperkaya dengan kalsium dan vitamin D. Sebaik-baiknya, cubalah beralih kepada kopi hitam tulen tanpa gula dan tambah sedikit garam Bukit Himalaya untuk menaikkan rasa. Anda akan merasakan perbezaannya serta-merta. Fikiran lebih cerdas, penghadaman baik dan penuh tenaga. Kopi berbahaya nombor 2. Kopi decaf yang diekstrak kafein menggunakan bahan kimia. Ramai orang percaya kopi decaf adalah pilihan paling selamat untuk warga emas. Tetapi tidak semua jenis decaf adalah sama. Setengah jenama lebih berbahaya daripada yang kita sangka. Banyak jenis kopi decaf dihasilkan menggunakan methylene chloride, bahan kimia yang digunakan dalam pelarut cat. Agensi Pelindungan Alam Sekitar Amerika Syarikat, EPA, telah mengklasifikasikannya sebagai bahan yang mungkin menyebabkan kanser pada manusia. Walaupun pengeluar mendakwa bahan kimia tersebut meruap sepenuhnya semasa dipanggang, satu pemeriksaan oleh Universiti Stanford mendapati beberapa jenama masih mempunyai sisa bahan ini sehingga 10 bahagian per juta. Angka ini membimbangkan jika diminum setiap hari. Lebih menakutkan, bahan ini boleh masuk ke dalam otak melalui halangan darah otak, menghalang aktiviti mitokondria, iaitu sumber tenaga sel otak. Hasilnya menyebabkan pening, hilang ingatan sementara, sakit kepala atau perasaan seperti peringkat awal demensia. Satu kajian dalam Environmental Health Perspectives tahun 2020 mendapati warga emas yang terdedah kepada methylene chloride pada tahap rendah dalam jangka masa panjang mempunyai risiko demensia meningkat sebanyak 23%. Bahan ini juga membebankan hati dan buah pinggang. Satu kajian pada haiwan tahun 2022 menunjukkan bahawa pendedahan kepada sejumlah kecil methylene chloride dalam masa 14 hari sudah boleh menyebabkan keradangan hati. Masalah yang lebih buruk ialah kebanyakan orang tidak tahu kopi yang mereka minum diekstrak menggunakan kaedah apa, terus menyangka ia baik untuk kesihatan tanpa menyedari sedang mengumpul toksin setiap pagi. Bagaimana untuk memilih dengan selamat? Pilihlah kopi decaf yang diproses menggunakan prosedur Swiss Water Process yang hanya menggunakan air, masa dan suhu
tanpa bahan kimia. Kaedah ini menyingkirkan kafein tanpa merosakkan rasa. Kopi jenis ini selalunya mempunyai tulisan chemical free atau methylene chloride free pada label. Perubahan kecil ini boleh membantu melindungi hati, memulihkan otak dan mengurangkan keletihan. Kopi berbahaya nombor 1, kopi rebus tanpa penapis. Semakin asli, semakin merosakkan jantung. Ramai warga emas menggemari kopi tradisional yang direbus dalam ceruk atau menggunakan French press dengan kepercayaan bahawa ini adalah cara paling asli. Tetapi, kaedah-kaedah ini secara senyap sedang merosakkan saluran darah dan jantung anda. Masalahnya ialah, kaedah-kaedah ini tidak menggunakan kertas penapis. Kertas itu adalah satu-satunya perisai yang boleh menapis bahan berbahaya bernama Cafestol. Cafestol adalah bahan semula jadi dalam minyak biji kopi yang telah terbukti meningkatkan kolesterol LDL lemak jahat, menyebabkan plak dalam arteri. Satu kajian dalam jurnal European Journal of Preventive Cardiology tahun 2020 memberi amaran bahawa orang yang kerap minum kopi tanpa penapis mempunyai risiko kematian akibat penyakit jantung meningkat 30% berbanding orang yang minum kopi bertapis. Jika anda berusia lebih 60 tahun, paras LDL boleh melonjak naik sehingga 45 mg, DL hanya dalam masa 4 minggu walaupun makan secara sihat. Peningkatan paras kolesterol jahat tiada gejala yang jelas, tetapi akan perlahan-lahan menyebabkan saluran darah mengeras, tekanan darah tinggi dan risiko stroke atau pembentukan darah beku. Kopi rebus tanpa penapis juga mengandungi banyak minyak dan asid yang boleh menyebabkan iritasi saluran penghadaman, terutamanya jika diminum semasa perut kosong. Ramai antara anda mungkin berasa kembung perut, pedih hulu hati, ini mungkin tanda gastrik kronik. Peralatan membancuh daripada logam yang tidak disalut seperti cerek aluminium, apabila dipanaskan berulang kali boleh membebaskan logam berat, meningkatkan beban kepada hati dan buah pinggang. Berita baiknya ialah hanya dengan menukar cara membancuh, anda boleh melindungi jantung anda. Pilihlah mesin pembuat kopi titis yang mempunyai kertas penapis atau kaedah pour-over. Kertas ini menahan hampir keseluruhan Cafestol tanpa mengubah rasa. Bagi sesiapa yang menggemari French press, boleh tambah sekeping kertas penapis bulat kecil di dalamnya atau selang-selikan dengan kaedah bertapis 3,4 kali seminggu untuk mengurangkan risiko. Langkah kecil ini akan membantu melindungi jantung, perut dan buah pinggang anda. Memperkenalkan kopi sihat. Sekarang anda sudah tahu jenis kopi yang boleh memudaratkan. Tetapi bukan semua jenis berbahaya. Hakikatnya, masih ada resipi yang apabila dibancuh dengan betul, boleh membantu meningkatkan daya ingatan, menguatkan otot dan mengurangkan risiko penyakit kronik. Jika anda mendapati video ini bermanfaat, sila type nombor 2 di ruangan komen. Jika belum, jangan lupa tekan butang subscribe dan hidupkan losing notifikasi. Sokongan anda adalah sumber motivasi yang besar untuk kami menghasilkan video-video bermanfaat dan menyebarkan harapan. Dalam bahagian seterusnya, saya akan perkenalkan 4 resipi kopi sihat yang paling sesuai untuk warga emas, boleh diminum setiap hari dengan selamat, beserta penjelasan yang mudah difahami dan boleh dibuat terus di rumah. Kopi sihat nombor 4. Kopi Arabica panggang sederhana. Semakin mudah, semakin memanjangkan usia. Kopi Arabica panggang sederhana, medium roast, yang berasal daripada sumber organik dan dibancuh menggunakan air bersih yang telah ditapis, boleh memberikan manfaat kesihatan yang menakjubkan untuk warga emas. Ia bukan sahaja membantu menyegarkan, malah melindungi jantung, mengawal gula darah dan melambatkan penuaan sel. Kuncinya terletak pada tahap panggangan yang sederhana yang mengekalkan asid klorogenik, sejenis antioksidan yang membantu mengurangkan keradangan dan menyokong metabolisme gula. Ini adalah faktor penting untuk mencegah diabetes, kolesterol tinggi dan banyak penyakit kronik. Satu kajian dalam Jurnal Nutrition tahun 2021 mendapati warga emas yang minum 2 cawan kopi Arabica panggang sederhana setiap hari mempunyai risiko menghidap diabetes jenis 2 berkurang sebanyak 27% dan indeks keradangan berkurang 19%. Air yang digunakan untuk membancuh kopi juga penting. Air pipe mungkin mengandungi bahan pencemar seperti plumbum atau tembaga
menggunakan air bertapis bukan sahaja kerana rasa tetapi juga cara melindungi kesihatan jangka panjang. Mengenai kaedah membancuh, disarankan memilih gaya pour-over atau mesin titis yang mempunyai kertas penapis. Kaedah ini mengekalkan antioksidan dengan lebih baik dan mengurangkan keasidan yang boleh merangsang perut. Jika minum kopi hitam, anda akan mendapat manfaat maksimum. Jika mahu lebih pekat, tambahkan susu lembu penuh krim daripada lembu yang makan rumput grass-fed atau susu oat tanpa gula yang diperkaya dengan vitamin B. Kopi Arabica panggang sederhana jika diminum secara konsisten akan membantu mengurangkan keradangan, meningkatkan tenaga, melindungi saluran darah dan melambatkan penuaan. Hanya 2 cawan sehari boleh menjadi permulaan kepada kehidupan selepas bersara yang lebih sihat. Kopi sihat nombor 3, kopi cold brew packet, lebih sejuk tetapi lebih baik untuk perut. Bagi warga emas, kopi cold brew pekat menjadi sejenis ubat yang lembut untuk perut yang sensitif. Cold brew menggunakan kaedah peraman sejuk selama 24 jam membantu mengurangkan keasidan sehingga 70%. Satu kajian menunjukkan 89% daripada 400 warga emas yang mengalami reflux acid boleh minum kopi cold brew tanpa mengalami gejala tidak selesa. Puncanya adalah proses peraman sejuk tidak mengekstrak asid kuini, punca rasa pedih perut. Bukan sahaja mesra penghadaman, cold brew juga memelihara antioksidan seperti melanoidin yang membantu melindungi retina dan melambatkan degenerasi makula. Satu kajian 5 tahun mendapati orang yang minum cold brew setiap hari mempunyai risiko penurunan penglihatan 31% lebih rendah. Kopi jenis ini juga membantu mengawal jumlah kafein dengan tepat sesuai untuk orang yang sensitif. Hanya perlu bancuh mengikut nisbah 1,3, 1 bahagian kopi, 3 bahagian air untuk waktu pagi atau 1,2 jika mahu lebih segar. Satu lagi kelebihan ialah penyimpanannya. Cold brew pekat boleh disimpan dalam peti sejuk sehingga 14 hari. Bagi warga emas yang sakit sendi, tidak perlu mengendalikan air panas. Adalah pilihan yang selamat dan mudah. Untuk buat sendiri di rumah, gunakan 1 cawan kopi kisar kasar dicampur dengan 4 cawan air sejuk, rendam 24 jam, kemudian tapis buang hampas. Hasilnya mempunyai kandungan magnesium sehingga 2.5 kali ganda lebih tinggi daripada kopi panas, mineral penting untuk degupan jantung, kesihatan tulang dan otot pada usia 60 tahun ke atas. Kopi sihat nombor 2, kopi dibancuh dengan peptida kolagen, menambah otot seawal cawan pertama. Satu cara meningkatkan nilai secawan kopi adalah dengan menambah peptida kolagen. Hanya 1 sudu, kopi biasa sudah menjadi minuman penjagaan tulang, sendi dan otot. Tubuh menghasilkan kurang kolagen selepas usia 50 tahun. Sebab itulah warga emas mengalami sakit sendi dan otot menyusut. Peptida kolagen diserap oleh tubuh dengan lebih baik, membantu asid amino penting pergi ke tisu yang perlu dibaiki dengan lebih cepat. Satu kajian tahun 2020 dalam jurnal Clinical Nutrition menunjukkan apabila minum kopi yang dibancuh dengan 10 gram kolagen setiap hari selama 6 bulan, warga emas yang menyertainya telah meningkatkan fleksibiliti sendi sebanyak 40%, mengurangkan sakit otot 25% dan ketumpatan tulang di pinggul meningkat dengan jelas. Sebabnya ialah peptida kolagen mempunyai asid amino penting seperti glycine dan proline. Apabila digabungkan dengan kopi panas, ia semakin membantu meningkatkan peredaran darah, mengangkut nutrien ke otot dan sendi dengan lebih baik. Peptida kolagen tidak mempunyai rasa dan mudah larut. Disarankan memilih kolagen hydrolyzed daripada lembu makan rumput atau ikan laut semula jadi yang mempunyai sijil bebas logam berat. Anda boleh minum resipi ini setiap pagi atau sebelum berjalan kaki. Ini bukan sekadar soal kecantikan, tetapi pelaburan kepada struktur tubuh, membantu pergerakan menjadi lebih stabil. Kopi sihat nombor 1. Kopi dibancuh dengan minyak MCT dan kayu manis Ceylon, membangunkan otak dan otot. Ini adalah resipi paling kuat untuk warga emas, menggabungkan kopi berkualiti dengan 2 ramuan anti radang yang berkesan, iaitu minyak MCT dan kayu manis Ceylon. Gabungan ini mengubah kopi menjadi minuman tonik otak, menguatkan otot dan mengurangkan keradangan.
Minyak MCT ialah asid lemak rantaian sederhana yang diekstrak daripada minyak kelapa. Tubuh menyerapnya dengan cepat dan menukarnya menjadi tenaga ketone untuk otak. Satu kajian tahun 2021 dalam jurnal Frontiers in Aging Neuroscience mendapati warga emas yang mengambil tambahan minyak MCT setiap hari telah meningkatkan ingatan kerja dan fleksibiliti pemikiran sehingga 31% dalam masa 8 minggu. MCT juga membantu mengawal gula darah dan mencegah penguraian otot, kunci untuk mencegah penyakit penyusutan otot akibat usia sarkopenia. Apabila ditambah kayu manis Ceylon, manfaatnya berganda. Kayu manis Ceylon mengandungi cinnamaldehyde yang membantu meningkatkan sensitiviti insulin, mengawal gula dengan lebih baik, merangsang peredaran darah dan mengurangkan keradangan. Satu analisis tahun 2022 mengesahkan pengambilan kayu manis Ceylon setiap hari boleh menurunkan gula darah puasa sebanyak 18 mg DL dan menurunkan triglycerida sebanyak 30% pada warga emas. Cara membuatnya, gunakan kopi panggang sederhana yang dibancuh dengan air bertapis, tambah 1 sudut teh minyak MCT dan setengah sudut teh serbuk kayu manis Ceylon. Kacau rata atau gunakan mesin pemukul buih. Minum pada waktu pagi semasa perut kosong akan membantu mempercepatkan pembakaran lemak, meningkatkan fokus dan membekalkan tenaga berpanjangan. Ini bukan sekadar kopi untuk menyegarkan, tetapi kopi yang mengubah tahap tenaga sel sesuai untuk warga emas yang ingin mengekalkan keaktifan dan kecerdasan fikiran. Kesimpulan, sekarang anda sudah tahu 4 jenis kopi yang patut dielakkan dan 4 resipi kopi yang baik untuk orang berusia lebih 60 tahun. Jika anda sedang minum jenis kopi yang mungkin memudaratkan, jangan putus asa. Satu perubahan kecil juga boleh menjadi permulaan kepada pemulihan tenaga hidup dan perlindungan daya ingatan. Jika anda telah memilih minum kopi demi kesihatan, kini anda ada pengetahuan tambahan untuk menaik taraf cawan kopi anda, mencipta keseimbangan antara tenaga, fokus dan kesihatan yang berkekalan. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa tekan suka, langgan saluran kesihatan warga emas dan kongsikan kepada ahli keluarga. Sokongan anda adalah motivasi yang membantu kami menghasilkan kandungan yang lebih bernilai. Terima kasih banyak-banyak kerana setia menonton sampai ke akhir video. Jumpa lagi dalam video seterusnya.